Boleh Kau nak settle cara polis ke cara gangster? Dua-dua aku boleh buat. Kau pilih. Ui. Sherlock, Apa benda tu tuan? aku suspek ni password. Macam mana Password. polis boleh tahu? Tuan Inspektor, duit aku mana? Kau special, Hakim. Kau boleh berkhidmat untuk negara, untuk rakyat. Waktu yang sama. Tuan, ini bawa kita cepat. Kau buat duit. Kalau kau setia dengan aku. Smart tu rambut dia, aku suka. Rambut Korang Shazam. tahu tak, kat Malaysia ni tempat mana paling selamat nak beli barang haram? Kalau aku tahu siapa orang kau yang jadi baru polis, aku akan tanam dia sekali dengan orang-orang kau yang dah mampus, faham? Benda ni boleh buat kau jadi gila. Gila duit, gila kuasa. Apa yang sanggup kadakan? Hidup ni tak ada apa yang mudah bro. Semua benda nak Ada ya? Itu ke Sherry. Dari Sam. Dari Sam. semua benda ada harga. Tapi tak semua benda ada nilai. Celot 27 Ogos. Banyak letupan man. Ui. Epic gila. Satu aku suka style rambut Shazam. Nampak ganas weh, nampak smart. And then kita ada Nadine Nasser dekat situ. Macam doh. Satu shot yang aku suka tadi adalah shot daripada dekat tengah-tengah KL aku rasa kot. Dia shot daripada atas drone tu, tembak menembak dekat bahagian bawah. Lawa weh shot tu. Dan juga satu scene tadi di mana dia masukkan bom dalam mulut orang tu. Dan letupan tu belakang Bitu. Wih, smart wait. Aku tak sabar tu nak tengok. Akan datangkan pada 27 Ogos 2026. Dah tak lama dah. Dah lagi berapa minggu je lagi. Rating aku untuk trailer ni saja aku boleh bagi 7 lah. Sebab aku tengok satu banyak gila letupan dan aku suka dengan shot-shot dia yang best kan. Okay. Ya, aku nak tengok untuk filem ni, full filem ni, insyaAllah. Okay, ya, so apa pandangan korang untuk trailer Celot? Komen kat bawah, okay? Dah apa-apa pun, filem dulu, baru kamu.